tanda-tanda yang semakin jelas satu demi satu dan terbaru adalah di Arab Saudi, di mana sebuah disko mewah elit yang besar bernama El Opera dibuka di Arab Saudi, di Jeddah. Dan ini juga diikuti dengan pelbagai siri konsert dan muzik yang sedang berlaku. Diikuti juga dengan beberapa pendekatan Arab Saudi yang semakin rapat dengan Yahudi, dengan Israel dan dengan Amerika. So kita lihat apa yang sedang berlaku di Arab Saudi ni. Di Jeddah terdapat Mekah. Di dalam Mekah adalah Masjidil Haram dan Kaabah, tempat seluruh orang Islam berkumpul membuat haji dan merupakan kiblat. Dan kenapa Arab Saudi tiba-tiba sejak ada putera Salman ni dah jadi macam ni? Ini sebenarnya adalah satu konspirasi dan perancangan yang lama daripada keluarga Saudi itu sendiri. Dan kalau orang tahu keluarga Saudi ini sejarahnya bagaimana, keluarga Saudi ini sebenarnya adalah Bani Kainuka, iaitu sebuah Bani Yahudi yang membeli tanah-tanah di Mekah pada zaman dahulu dan mengaku dia adalah daripada keluarga yang hebat di Mekah. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sebuah hadis mengatakan ada sahabat bertanya kepada Nabi dan untuk mendoakan Syam dan juga untuk mendoakan Yaman. Baginda mengatakan ya, apabila diminta untuk mendoakan Najd, iaitu Mekah, baginda hanya diam. Dan kemudian selepas ditanya 3 kali, baginda mengatakan di Najd itulah akan keluarnya fitnah-fitnah dan tanduk syaitan. Tanduk syaitan itu jelas-jelas dah keluar dah sekarang, iaitu di atas jam depan Kaabah tu, itulah tanduk syaitan. Dan di Jeddah, di Saudi juga sekarang ada Jeddah World Festival Music yang terbesar di Jeddah, yang baru ni dah jual tiket apa semua, yang akan dihadiri oleh artis-artis hebat di barat, termasuk juga sepatutnya Nicki Minaj. Tapi lepas Nicki Minaj tarik diri, ada Steve Aoki, Diane Payne dan saya tak kenal lah semua ni. Ini semua adalah geng-geng raver, hipster apa semua. Dan tiket sampai sold out. At the same time, minggu lepas kita dah ada satu kumpulan K-pop yang membuat pertahanan dan sold out juga. Dahsyat. Dan apa ke namanya? Super Junior. Dan mereka terharu. Rakyat Arab Saudi terharu kerana K-pop sudah ada di Saudi. Saya pun tak tahu nak cakap lah. Bulan Oktober BTS pula datang. Dan dah disenaraikan beberapa lagi kumpulan K-pop dan artis-artis Hollywood, artis-artis Amerika Barat apa semua akan membuat. Sampai diberi bintang di atas jalan raya macam Hollywood di Dubai kepada kumpulan K-pop ni. Inilah dia benda-benda yang pelik dan ganjil yang makin berlaku di akhir zaman ni. Especially apabila dekat Saudi, memang kita susah nak fikir macam mana boleh jadi macam ni. Ni satu lagi, band KSA pula, K-pop Straight. Dan baru-baru ini nampaknya Arab Saudi menyokong China kerana memenjarakan dan menyeksa orang-orang Islam di Uyghur atas dasar kononnya untuk mengurangkan terorisme. Ini semua pun semakin pelik. Saudi among 37 states backing China's Xinjiang Sea, which US call concentration camp. Orang barat, orang kafir lawan dan kritik, orang Islam yang sokong untuk seksa orang Islam. Ini tak pelik ke? Dan juga China dan Saudi menandatangani perjanjian bisnes 28 bilion. Baru lagi semalam. Baru lagi. So, kita pun makin pening. Dan kita melihat Saudi menyokong orang-orang Israel, menyokong Yahudi untuk membuka pertempuran di Palestin. Wartawan Saudi juga menyokong Palestin. Trump juga mengatakan Israel tidak akan wujud tanpa bantuan dan sokongan Saudi.
kita juga melihat Israel dan Saudi Arabia hubungan bukan sahaja dari segi perniagaan tetapi dari segi kekeluargaan, iaitu keyahudiannya. Dan mereka makin terang-terang ada cover-cover dah keluar dekat surat khabar apa semua. Dan dalam surat khabar ni memeterai hubungan Arab dan Israel dalam perpaduan. Embassy kedutaan yang Israel juga sudah berada di Riyadh. Kedutaan Arab Saudi juga sudah berada di Jerusalem, dan seorang bekas risik Saudi telah membongkar tentang hubungan Israel dan Saudi ini. Dan terdapat beberapa kedutaan Saudi di Israel. Ini pun pelik sebenarnya. So begitu juga dengan hubungan Israel dan Iran yang memang jauh keyahudiannya. So kononnya Iran ni nak berperang lah apa semua ni saya tak percaya lah. Benda-benda ni semua adalah fitnah dan gebang akhir zaman. So berhati-hatilah dan keep up to date.